Contoh macam apa, Skibidi toilet tu. Skibidi toilet tu, Ustaz. Geram saya tengok benda tu. Saya tak tahu benda. Alah, yang berjoget dalam mangkuk tandas tu, Ustaz. Benda tu viral. Benda tu viral, betul, Ustaz. Memang kalau Auzubillah. dekat Malaysia, yang mana yang jenis parent mungkin tak pantau, boleh check balik dia punya phone. Memang akan keluar kartun-kartun macam tu yang diorang tengok dan diorang suka. Takut tu. Dan satu lagi, Ustaz, bila dah bercerita pasal anak ni pula, adakah perkara-perkara macam ni terjadi? Salah satu faktornya sebab mak bapak ni tak pantau. Kurangnya perhatian terhadap anak dia sendiri, yang menyebabkan anak dia boleh search ikut suka hati dia, kan? Asalkan bagi telefon, yang penting diam. Contohnya kan, nak bagi anak tu diam, ambil handphone ni, tengok je apa yang kau nak Tapi tengok. tu memang banyak berlaku lah sekarang kan. Dia salah tak kalau saya cakap kan, dalam kalangan parents ramai sebenarnya yang liberal secara tak sedar. Contoh anak dah remaja, dah akil balik, perempuan, keluar rumah tak pakai tudung, mak bapak tak apa, it's okay, belum sampai masa dia lagi. Liberal tak tu? Boleh jadi liberal lah. Padahal tu hukum Tuhan, hukum Allah. Tapi dia nak bagi sama rata dengan trend semasa, dengan keadaan keliling apa semua. Tak apalah, dia tak matang lagi apa semua. Padahal dari sudut hukum dah tahu, dah wajib, anak dah datang haid, dah wajib dah untuk dia tutup aurat. Tapi mak bapak tak apa, it's okay. Bapak ustaz, mak ustazah. Tapi ada tak? Ada. Betul. Berlaku banyak. Mak bapak ustaz, kenal apa semua, anak kaki clubbing. So benda-benda macam ni, betul lah macam dia cakap, punca utama boleh jadi mak bapak tak pantau. Yelah, pengaruh benda-benda macam ni kita kadang macam yelah handphone yang anak-anak pegang semua. Tapi kalau mak bapak pantau, boleh bendung tak? Boleh. Mak bapak yang kena mainkan peranan yang nombor satu sekali. Pantaulah. Dan macam Don Pan pernah sebut, melentur buluh, biarlah dari rebungnya tu kan. Daripada kecil tu kena biasakan anak. Daripada anak umur kecil-kecil yang belum memayis ni, biasakan pakai tudung. Biasakan pakai tutup aurat. Biasakan solat. Biasakan tengok benda yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Kalau ada benda yang tak baik, kena differentiate terus. Yang ni tak baik, yang ni tak elok. Kalau kartun tu menari dalam jamban, ni tak elok, ni kotor, jangan tengok dah. Betul. So, tu kan tempat tahi apa semua. Kita kena bagi anak tu berfikir secara visual tau. Kena bagi dia visualize. Wah, benda ni salah. Benda ni kotor, benda ni tak elok. So, Kalau dia tak percaya, Ustaz, bawa dia pergi toilet. Kepala. Duduk dalam tu. Nampak tak? Ini apa? Suruh dia buang air dulu. Rindu pada tanah suci? Dapatkan di Haramain Spray Wangian Raudhah dan juga di Haramain Kasturi Spray dari Madinah Al Munawwarah.